Dah ni boleh. Mana pergi gambar hitam boleh ni? Panjang tak ni? Ha? Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan taufik dan ketentuan daripada Allah, kita dapat bertemu pada hari ini bersama-sama untuk menjayakan program daurah kita. Terima kasih mulakan Dr. Faisal dan juga para dakatirah, abakirah dan asatizah yang saya tak mampu menyebut, yang sudi datang ke sini. Alhamdulillah. Sebenarnya disebut oleh Dr. Faisal tadi, ilmu mantik merupakan ilmu yang hampir tenggelam dan pupus, dan ilmu yang agak sukar. Dia bukan ilmu mudah lah. Tengok ramai ni takut payah. Dia ilmu yang payah sikit. Bukan setakat stam sini pun, di Malaysia sini pun suka nak cari guru yang beri kursus stam, panggil guru kursus untuk para guru-guru untuk mantik. Begitu mantik ni. Apatah pula kitab yang kita belajar ni, kitab Isa Uji. Kalau kita dengar pun bunyi pelik dah, kan? Tak tahu bahasa apa, Siam ke Arab pun tak Arab, kan? Isa Uji. Ini kitab Isa Uji merupakan asas untuk kita belajar terus lebih tinggi kepada pelajari ilmu mantik, ilmu yang lain. Dan dia lebih popular di tanah-tanah Arab, apatah lagi di kawasan Kurdis dan sebagainya. Lebih popular Isa Uji daripada Matan Sulam Munawwarah. Tu. Dan saya pernah belajar kitab ni pada Syekh Mullah Rashid, Isa Uji, dan juga Bapa Mak Makmawi. Alhamdulillah, untung tuan-tuan, dia kata Bapa Mak nak datang. Alhamdulillah, ambil faedah daripada beliau. Isa Uji. Jadi masa saya minta di Kurdis ni, memang ulama Kurdis ni cukup popular dengan ilmu akal, tauhidnya, mantiknya, bayan badik ni memang cukup arif orang Kurdis. Saya pergi minta belajar pada Mullah Rashid Al-Kurdi, nak minta kitab Syamsiah. Syamsiah ni kitab paling tinggi dalam mantik lah. Tapi matan saja. Matan Syamsiah. Dia ada syuruh Syamsiah. Tu kitab paling tinggi lah. Paling tinggi Syamsiah lah. Dan tak ada pernah siapa baca kitab tu, kalau di Malaysia lah. Jangan orang baca. Saya minta baca Syamsiah kepada Mullah Abdullah, dan dia tanya, kamu pernah belajar ada Isa Uji? Kebetulan saya baru khatam belajar kat Bapa Mat. Lepas khatam tu saya pergi Syria. Ingat lagi lah Isa Uji tu. Kalau dah habis boleh, insyaAllah. Saya kata Matan Sulam, Idhum Buham saya dah habis. Dia kata Idhum Buham tu kitab budak-budak. Masya Allah. Idhum Buham ni kan di pondok, itulah. Itulah mula, itulah yang akhir. Idhum Buham ni, kan? Habis-habis tinggi. Abjad syarah bagi itu sikit. Tu je. Tapi kalau di pondok ni Idhum Buham lah. Itulah mula, itulah pertengahan, itulah tak akhir. Kalau habis-habislah itu Idhum Buham. Saya kata saya dah Idhum Buham saya belajar, dia gelak. Itu kitab budak-budak dia tu, Idhum Buham. Kalau Sulam Munawwarah lagi budak-budak lah. Idhum Buham ni syarah Sulam. Dia kata, kamu pernah mengajar Isa Uji? Pernah. Mujur lah, tak bohong dah, tak tipu. Dia tanya Isa Uji tu apa dia? Mujur lah, kita ingat Isa Uji kuliah Al-Khams, kuliah yang 5, salah satu pendapat lah. Dia tahu lulus, baru boleh baca Syamsiah, baru boleh belajar Syamsiah.
Alhamdulillah habislah kepada Mullah Abdullah Syamsiah. Tapi kitab tu lagi rumit pada Isauji lah. Kitab paling tinggi Syamsiah. Syuruh Syamsiah nama dia. Jadi di Patani pun, bukan kata di Patani pun yang baca Isauji ni hanya bawa Mak Mawi. Tempat lain tak ada. Di pondok-pondok lain tak. Kalau yang ada baca pun, itu daripada anak murid dia. Kalau ada di pondok lain baca pun, mesti belajar daripada dia. Bawa Mak Mawi. Mana-mana pondok lah. Kalau di Kelantan, di mana pun, kalau ada yang baca Isauji, mesti belajar daripada beliau. Ni Isauji. Jadi kebetulan saya dah habis sudah belajar. Jadi minta. Kebetulan pergi di Kurdis. Dia tanya belajar Isauji. Bila belajar, baru dia lulus. Baru boleh kita belajar kitab Syamsiah. Itu sedikit tentang cerita tentang kitab Isauji. Apapun secara umumnya ilmu mantik ni ilmu yang dah hampir pupus. Dah hampir tak ada. Jadi kita kena terbuka lah hari ini, bersedia untuk menerima lah maklumat yang sukar ini. Dia bukan benda mudah. Dan insya-Allah saya akan usahalah tulis guna papan putih untuk tulis lah. Walaupun kalau pondok ni jangan guna kan. Tapi mantik terpaksa kena, guru sini pun kena rajin lah. Guru pondok ni selalu dia sandar tiang je. Tapi hari ni terpaksa kena tulis dia apa hitam. Itu. Jadi kita tidak mau buang masa, insya-Allah kita akan terus mula daurah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kuliah kita ini diberkati oleh Allah SWT atau buka kefahaman kepada kita, insya-Allah. Berpandukan kitab ni Isauji. Jadi kita nak semua samalah. Kita ni yang ni Isauji. Yang ni, yang bentuk ni. Kalau ada yang lain pun ikutlah. Sekian matan. Kita terus pada muka surat 3. Matan. Bismillahirrahmanirrahim. Matnu Isauji. Jangan baca matan, tu Melayu. Matnu Isauji. Jadi itu jugalah macam ni saya bincang dengan doktor tadi. Jadi saya nak baca pertengahan lah. Kalau nak baca detail sangat pun, nama daurah 2 hari kan. Nak baca macam pondok letih juga. Bukan 2 hari lah, 2 tahun. Disebab matan ni dia ringkas. Kalau baca cepat sangat takut tak faham. Saya ambil pertengahan lah. Jadi saya cuba khatam. Tapi tak tahulah ni dah makan masa dah kan. Saya cuba bagi khatam. Kalau tak khatam, kita cubalah sambung lah. Kita sambung lah pada ayat yang akan datang. Tapi kalau boleh kita nak bagi khatam jadi seronok sikit. Seronok sikit kalau boleh khatam. Saya cuba tengok. Tapi banyak poin yang saya nak kena cerita, nak kena tulis, jadi makan masa banyak. Nanti kita cuba, insya-Allah. Dia tidak boleh baca detail sangat dan tak boleh terlalu laju sangat, takut tak faham. Li Asiruddin Al-Mufaddal bin Umar Al-Abhari 630 Hijriah. Qala Syekh Al-Imamu Afdalul Mutaakhirin Qudwatul Hukama'ir Rasikhin Asiruddin Al-Abhari Tayyaballahu sarahu wa ja'ala jannata maswahu. Telah berkata Syekh Imam Afdalul Mutaakhirin, seafdal-afdal ulama yang terkemudian, Qudwatul Hukama, ikutan bagi cendekiawan, ulama-ulama cendekiawan. Hukama ni lebih kepada ahli makul, ulama-ulama makul, ulama-ulama mantik, ulama ilmu makulat. Yang cendekiawan ar-rasikhin, yang mantap ilmu mereka. Asiruddin Al-Abhari. Asiruddin Al-Abhari. Asiruddin maknanya Al-Mukhtar. Al-Asir Al-Mukhtar. Ini Mukhtaruddin, pilihan agama. Itu. Nama dia bukan, nama dia itu gelaran dia. Asiruddin ini Mukhtaruddin. Ini Mukhtaru ahli din, pilihan ahli agama. Dialah orang yang terpilih di kalangan ahli agama. Al-Abhari. Al-Abhari. Ada juga ulama baca dengan Al-Abahri. Itu jadi persisian ulama tentang nisbah ini.
nisbah ini. Kata setengah daripada kampung Abhar. Kata setengahnya daripada kampung Abhar. Jadi kampung pun banyak juga nama kan. Kalau ikut pendapat Mulla Talish, bukan baca Al-Abhari, Al-Abhari. Tapi rupanya dia kata itu nama daripada kabilah yang dipanggil dengan kabilah Abhar. Abhar. Bunyi begitu. Jadi kalau siapa-siapa yang bacakan Abhari, dia kata ghalab, salah. Tapi ulama-ulama lain kata ada kampung yang bernama Abhar. Jadi situ ulama lah tentang menentukan Abhar ini kata sebenarnya kampung, nama tempat. Dan ada juga mengatakan Al-Abhari ini pada Al-Bahru. Al-Bahru mana Al-Ghalabah. Orang yang kuat, yang menang. Kan? Jadi majoriti ulama menyokong yang mengatakan Al-Abhari baca dengan Al-Abhari, bukan Al-Abhari. Cuma Syekh Mulla Talish dia kata baca dengan Al-Abhari. Ini kita Al-Abhari. Tapi ramai majoriti ulama membaca dengan Al-Abhari. Situ. Tayyaballahu sarah. Mudahan Allah harumkan pusaranya. Kita sebut pusara tu sarah tu lah. Kan? Pusaranya, sarahu sarah. Pusara. Kan? Wa ja'al al-jannata, saya tak menghurai banyak sinilah. Kalau nak bahas ni syekh sabda imam siapa siaplah kan. Wa ja'al al-jannata maswah. Ini dia panggil jumlah doaiyah. Bunyi dah macam PMAD, tayyaballahu sarahu wa ja'al jannah. Ibaratnya dia doa, ya Allah, kau harumkan pusara syekh dan kau jadikan syurga itu tempat kediamannya. Maswah. Nahmadullah ta'ala ala taufiqihi. Kita puji kepada Allah SWT kerana taufiknya. Ala tu dia panggil ala ta'lilih, li ajli taufiqihi. Kerana taufik Allah, taufik pun ada perbahasan yang panjang, saya tak mau sebut. Wa nas'aluhu, dan kita pohon kepada Allah SWT hidayata tariqihi, kepada petunjuk jalannya, petunjuk jalan Allah SWT. Wa nusalli ala sayyidina Muhammad wa itratih, dan kita ucap selawat ke atas penghulu kita Nabi Muhammad, wa itratih, dan ahli keluarganya. Itrah ni ahlu baitihi, kata setengahnya zurriyatihi, tu itratih ajma'in sekalian. Wa ba'dal basmalah, wa ba'du sini dia tak tulis bismillah lah. Tu. Jadi amma ba'du, yang ini ba'dal khutbah, kalau mungkin dia ada bismillah, dia tak bubuh. Ini ba'dal basmalah, tapi dia matan. Bahazi, maka ini risalatun fil mantik. Ini fi ilmil mantik, pada ilmu mantik. Ini dia panggil al-mu'allafah al-hadirah zihnan. Tu maklumat yang ada di hati dia. Maklumat ilmu mantik yang ada di zihin dia, yang belum dia mengarang, itu makna hazi itu isyarat pada situ. Ini kalau sekiranya dia mengarang itu, mana dia buat mukadimah dulu, kemudian baru buat isi. Maka hazi itu apa yang duduk di zihin dia, di hati dia. Jadi yang panggil al-mu'allafah al-hadirah bi zihni. Kalau dia buat isi dulu baru buat mukadimah, maka hazi itu isyarat kepada al-kharij. Inilah isi kitab lah. Itu hazihi. Risalatun bil mantiq auradna, yani zakarna, kami sebutkan piha, pada risalah ini, ma yajibu, apa yang wajib, istihdaruhu, mengingatkan, mengetahuinya, liman yabtadi'u, bagi mereka yang baru mula, fi syai'in, pada memasuki, minal ulum, daripada mempelajari ilmu-ilmu. Yajibu ni dia panggil wujub istilahi, dia panggil al-istihsan, maknanya elok. Bukan kita wajib ni wajib kalau tak belajar berdosa tak. Itu ada khilaf. Dia panggil al-murad bil wujub, wujubun istilahi wa al-istihsan, maknanya wajib ni mana sepatutnya lah, paling baik,
kita kena belajar mantik ini bagi mereka yang nak memulai belajar ilmu-ilmu yang lain. Musta'inan, dalam keadaan kami meminta pertolongan billahi ta'ala, dengan Allah Ta'ala, innahu, sesungguhnya Allah, mufidul khair, yang melimpah kurniakan kebajikan, Allah yang melimpahkan kebajikan, wal jud, dan pemberian. Al jud mana al-ata'. Al-ata'. Sini saya terpaksa laju sikit. Ni baru kita nak mula. Isa Ruji. Isa Ruji. Isa Ruji ni bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Habis bunyi pelik. Tu. Maknanya al-kulliyat al-khams, kulli yang 5. Kulli yang 5 ni cukup penting lah. Kulliyat yang 5. Asas bagi ilmu mantik. Dalam kita nak memahami takrif dan juga dalil-dalil dan kias, perlu kita kena tahu asal-asal kalimat ini. Dia panggil kuliah 5 ni jenis. Nanti semua kita akan lalu. Nauk, pasal, arat khas, arat am. Itu Isa Ruji mana al-kulliyat al-khams. Kata setengahnya Isa Ruji ni kalau bahasa Arab makna al-madkhal. Ini makan dukhul fil mantiq. Isa Ruji dia adalah tempat masuknya dalam ilmu mantiq. Kena masuk melalui dia dulu. Dia panggil makanud dukhul fil mantiq. Kata setengahnya Isa Ruji nama guru yang mengajar mantiq. Tu. Kata setengahnya pelajar yang belajar mantiq. Mungkin pada masa dulu, bila guru tadi dia mengajar mantik, dia akan panggil anak ya Isa Ruji. Ya Isa Ruji. Isa Ruji. Maknanya gelaran bagi orang-orang yang mendalami ilmu mantik. Macam kita lah, si bawah. Si bawah ni nama orang. Orang pakar ilmu tata bahasa Arab. Tapi kadang guru panggil ya si bawah. Dengan sebab mungkin minat dalam ilmu nahu. Walaupun dia tidak mahir, tapi minat. Ya si bawai. Itu. Macam itulah Isa Ruji. Ya Isa Ruji. Dia panggil Isa Ruji. Kadang-kadang guru tadi digelar dengan Isa Ruji. Macam kita kata, si bawai. Kalau ilmu nahu, dia panggil si bawai. Kalau ilmu bayan badai, apa dia? Sakaki. As-Sakaki. Itu bukan ulama Arab. As-Sakaki, Khatib Khizwin. Tu dua ni imamain dia panggil dalam ilmu bayan, dalam ilmu balaghah, imamain. As-Sakaki dan Khatib Khizwini. Sakaki kalau dulu di Mekah, kalau yang alim ilmu bayan badai ni, dia panggil As-Sakaki. Sakaki awanu. Si bawah zamanu was-Sakaki awanu. Bila sebut Sakaki ni alim. Alim dalam ilmu balaghah. Itu salah seorang ulama yang digelarkan As-Sakaki awanuh, si bawahi zamanuh, was-Sakaki awanuh, Syekh Ali Al-Maliki, guru Pak Daeh. Guru bagi Pak Daeh, tuan kitab Bakutul Amani tu digelar dengan si bawahi zamanuh. Si bawah pada zamannya, Sakaki awanuh, dan dia tu merupakan Sakaki pada masa dia. Kalau ilmu balaghah, bayan badai makni ni pakar. Itu. Dan kalau mungkin yang orang gelar juga dulu, kalau yang mahir dalam ilmu mantik, Isa Ruji. Jadi kita ni nak jadi ilmu yang mantap, jadilah Isa Ruji, jadilah si bawai, jadilah Sakaki. Semua nama pelik-pelik lah. Itu bukan orang Arab barangkali. Ini pun tak silap saya barangkali orang Kurdis. Orang Kurdi ni cukup pakar dari ilmu mantik. Cerita sikit lah. Kurdi ni cukup bidah. Memang cukup pakar dari ilmu mantik. Jadi saya belajar Syamsiah, Isa Ruji pada Mullah Abdullah, Mullah Rashid. Orang Kurdi ni memang cukup dahsyat. Ilmu tauhid dia pun hebat. Tapi dia negeri yang terpinggir, yang dijajah. Jadi banyak hilang. Tinggal saki-baki ulama sikit-sikit yang ada. Saya sempat di nama dia Komishli di Syria. Komishli. Di Komishli tu ada 2-3 orang ulama saja yang masih ada saki-baki, ulama Kurdis. Yang lain tu habis. Rosak habis. Tak semayang, tak boleh belajar. Pergi Mekah tak boleh kalau di Syria. Tak ada IC.
Ni kalau cerita sendiri, kalau saya cerita di Syria, saya kena tangkap. Kalau saya cerita di Syria, kena tangkap. Orang Kurdis ni, IC pun tak ada. Kerajaan tak bagi. Sekolah pun tak boleh belajar. Jadi duduk begitu. Masjid pun tak datang. Yang ada ulama tua-tua tu saki-baki. Saya ingat pada zaman saya ada 4 orang saja. Ulama yang hebat. Yang lain tu kalau habis-habis lah. Yang lain budak muda tak pergi masjid. Belajar pun tidak. IC pun tak ada. Nak datang, nak pergi haji pun tak boleh. Malaikat dia ada Kurdis yang istimewa. Dia ada jugalah. Dia pergi macam Mula Dr. Syed Ramadan Al-Buti. Dia memang Kurdis yang istimewa lah. Dr. Syed Ramadan Al-Buti memang Kurdis tulin. Dia bukan Kurdis campur tak. Ayah dia Kurdis, mak dia Kurdis. Mula Dr. Syed Ramadan Al-Buti. Sebab tu dia sedap ilmu dia. Mantik pakar. Ni Mula Dr. Syed Ramadan Al-Buti. Sebab tu kalau bahasa-bahasa dia kita payah faham. Bahasa-bahasa dia tinggi. Kalau kita tengok muka, memang buka Arab kan. Kita tengok Dr. Syed Ramadan buka Arab muka dia. Memang Kurdis, orang Kurdis. Tapi dia dapat istimewa lah, ada yang dapat keistimewaan, tapi kebanyakannya Masya Allah kita tengok sedih. Salah seorangnya ialah Mula Abdullah. Mula Abdullah ni kalau Dr. Syed Ramadan Al-Buti jumpa, cium tangan. cium tangan dia. Mula Abdullah, saya sempat belajar, umur 80 lebih. Cukup pakar lah dalam ilmu mantik ni. Ilmu bayan, badek, ma'ani, makulat, semua cukup pakar. Baca kitab, tak ada kitab. Syamsiah tu saya baca, dia hurai, perah hurai. Masya Allah. Itu Mula Abdullah Mula Rashid. Meninggal dah, tak ada. Sekarang ni di Kurdis habis tak ada. Mula Nuri masa tu, Mula Nuri, Mula Abdullah, Mula Hasan, Mula Khosyek. Itu semua pakar-pakar dalam ilmu mantik. Itu sebab sikit tentang Isa Ruji. Jadi kuliah yang 5 ni merupakan salah satu kaedah ataupun manhaj mantik yang cukup penting, yang menjadi yang diberi perkanan oleh ulama mantik tentang kuliah yang 5, kerana dia mempunyai hubung kait dan juga sebagai wasilah secara langsung dengan perbahasan takrif. Ya, takrif ni yang pentingnya. Kita duk bahas nanti 88 tujuan nak boleh takrif dan nak boleh kias, nak boleh datangkan sebagai dalil. Tu dia cukup penting. Itu dia panggil pengetahuan asas untuk kuliah yang 5 ini, untuk kita memahami mantik secara keseluruhan. Baik, sebab tu dia sebut pertama al-labzu ad-dal ala tamami ma wudi'alah bil mutabaqah. Lafaz yang menunjuk ke atas sempurnanya makna yang diwadak, yang dicipta untuknya, untuk lafaz tadi. Dia panggil bil mutabaqah, nama dia mutabaqah. Al-labzu dalu, lafaz yang menunjuk ala tamami ma wudi'alah. Saya tak mau i'rab tu jadi panjang. Lafaz yang menunjuk ke atas sempurna makna yang dihantarkan kepada lafaz tadi. Nama dia bil mutabaqah. Jadi ad-dalu dilalatan mutalabbisatan bil mutabaqah. Dipanggil dengan dilalah mutabaqah. Jadi lafaz tu bila kita lihat, bila kita baca, bila kita tengok, kita faham terus makna dia menghendaki pada keseluruhan makna lafaz itu. Contoh bila kita sebut insan. Bila sebut insan ni manusia lah. Manusia yang bergerak ni. Dia panggil hayawan lunatik. Itu secara mutabaqah bila kita sebut dia, maknanya bukan kita nak sebahagian. Keseluruhan. Keseluruhan yang ini lafaz yang meliputi keseluruhan makna. Tu. Lafaz yang meliputi keseluruhan makna dan objek dengan sempurna. Bila kita sebut insan, tak ada kena ke lain lah. Manusia bergerak ni lah. Bila kita sebut lembu, lembu lah. Jangan duk faham ke lain. Jangan kita faham dengan tadammun, dengan sebahagian, ataupun dengan jalan talazum, dia panggil dilah iltizam. Tak. Bila sebut lembu, lembu lah. Jangan kita faham ke lain. Ini bila faham di lain jadi susah. Tu. Tu yang kan cerita dalam surah Baqarah. Cerita dalam surah Baqarah. Tentang sembelih lembu tu kan. Nak tahu siapa yang bunuh. Siapa yang bunuh orang yang tersebut. Lalu pergi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, kamu sembelihlah lembu.
cari lembu sembelih. Itu dalam cerita dalam surah Baqarah. Kemudian pergi tanya pula lembu tu jenis mana, buat kerja ataupun tidak, warna apa. Kalau warna pula macam emas, bertampung ataupun tidak, jantan ke betina, dia pergi tanya begitu. Jadi dengan sebab dia banyak tanya, maka jadi sukar. Allah tambah. Last sekali kena cari binatang lembu yang warnanya keemasan, tasurun nazirin, bila kita melihat memukau dengan warnanya, dia tak pernah buat kerja yang tak ada tampung. Siap. Tak ada tampung, kat kaki tak ada tampung, mesti warna mah, kuning mah. Tapi dengan sebab mereka kata insya-Allah kami dapat, Allah beri, jumpa juga. Tapi padalah nak boleh beli lembu tu, duit dinar letak penuh dengan di kulit lembu tadi, itulah harga dia. Dapat juga. Nanti nak cerita apa? Allah kata innallah ya'murukum an tasbu baqarah. Nabi Musa kata, Allah Ta'ala suruh kamu sembelih lembu. Dia pergi tanya warna apa, dia pergi tanya pula jantan betina, dia pergi tanya pula warna ada buat kerja atau tidak. Jadi sebab tu orang panggil pok Bani Israil tak menjadi mantik. Nabi kata apa? Bila Nabi baca ayat ni, Nabi kata apa? Bani Israil jadi susah dengan sebab banyak tanya. Nabi kata, kalau mereka cari saja Baqarah, ikutlah umur berapa pun dia lah tu, boleh lah. Tapi pergi tanya pula. Bila sebut lapar Baqarah, mutabaqahnya lembu tu, mutabaqah. Bukan kaki, bukan ekor, bukan warna. Mutabaqah dia lembu. Itu Nabi dilah mutabaqah. Bila sebut telah datang manusia, siapa datang? Manusia kita. Secara mutabaqahnya, keseluruhan maknanya menunjuk pada keseluruhan makna dia. Itu dia dilah mutabaqah. Ni yang kata pentingnya belajar mantik ni. Terkadang untuk itu, kamu tak belajar mantik. Cakap tu bila kita ada mantik hebat. Ni dalam Quran, kalau buat cerita ni cukup banyak lah. Bila kata innallah ya'murukum an tasbahu baqarah, Allah suruh kamu sembelih lembu. Dia kita tanya pula lembu macam mana, warna apa. Lembu lah. Lembu. Jangan duk faham lazim pula. Jangan faham dengan jalan separuh. Tadamun dia panggil. Lazim hak luar daripada sifat yang luar daripada lembu itu. Macam boleh berjalan, apa lagi makan rumput, tu sifat luar. Jangan kita faham yang di luar. Itu dia panggil mutabaqah. Jadi lapas yang menunjuk di atas sempurna, makna yang dihantarkan kepadanya dia panggil bil mutabaqah. Wa ala juz'i, buang huwa. Hak huwa tu tak ada. Wa ala juz'ihi. Dan lapas yang menunjuk di atas sebahagian, dia menunjuk di atas sebahagian ma wudi'alah. Domir hi juz'i itu kembali pada ma wudi'alah. Kalau lapas tadi dia memberitahu di atas sebahagian saja, dia panggil bitadammun, dia panggil dilalah tadammun. Sebab apa? Litadammunil makna li juz'i. Kerana terkandung makna bagi sebahagian sahaja. Dia panggil dilalah tadammuniyah. In kana lahu, jika adalah baginya, bagi makna yang diguna itu juz'un, ada juzuk. Kata tak juzuk tak boleh. Itu nanti akan dibahas. Dipanggil dengan dilalah tadammun. Au hayawan, atau yang bernyawa. Lalu orang yang disoal tadi menjawab, dia kata apa? Dia kata insan. Insan. Bila dia kata insan, maknanya apa? Jamat ke hayawan? Bila ditanya, adakah itu batu ataupun yang bernyawa? Jamat ataupun hayawan? Lalu dia jawab, itu insan. Jangan kita kata pula, aku tanya batu ke hayawan? Kenapa kamu jawab insan? Insan tu setengah daripada maknanya ialah hayawan. Hayawan tu natik. Tu kata tak belajar mantik, payah cakap. Nampak dah ni? Lepas tu orang mantik bila kita bercakap, benda kita tak apa nak boleh faham. Dia bahasa tinggi. Tapi kalau sama-sama belajar, tak ada masalah. Dia kata itu insan. Dan kita pun faham. Insan, hayawan. Sebab apa? Sebab salah satu makna insan itu ialah hayawan tu. Satu lagi, bila kita belajar mantik ni, kita kena bersedia menerima hakikat bahawa kita ni hayawan. Saya belajar di mana pun,
Kena bersedialah bahawa kita ni menerima bahawa kita ni haiwan, binatang. Ustaz warna kami haiwan ni. Kalau kamu tak haiwan, kamu kutu batu. Haiwan daripada hayun. Hayun ni kehidupan. Kita ni bukan kehidupan. Hidup. Hayun hidup. Tapi jadi huruf kita ni bila sebut haiwan, lembu, kebau. Padahal kita ni haiwan. Kita ni haiwan. Kalau tak mau terima haiwan, kamu mungkin jamat ataupun nabat. Tumbuh-tumbuhan ataupun kutul batu atau emas. Ataupun perak atau besi. Mau jadi kutul batu? Tak. Ada Arab tak faham kadang. Dia berkelih haiwan. Kan? Antalas nabi haiwan? Mau tanya dia balik. Haiwan, ya haiwan. Tu dia marah. Ya haiwan. Hei hewan, dia bagi kita. Dia tanya, hang bukan hewan ke? Tu. Cuma kita haiwan lunatik. Nanti kita akan belajar pasal. Tu mantik cukup betul lah. Kalau nak cerita ni siap ni. Nak lihat habis ke tak tahu ni. Kan? Kita haiwan lunatik. Kalau haiwan ni umum kan? Haiwan lunatik. Lepas tu bila Arab bila kata-kata, ya haiwan. Jangan kita kata, tu bukan kena kat aku tu. Kan? Sebab kita insan. Makna kita salah satunya ialah haiwan. Itu dah baik. Kita faham dengan di dalam tadammuniyah, tadammun. Tidak. Itu. Contoh satu lagi. Contoh dia kata aku ni alim fiqh. Aku ni alim. Aku orang alim. Atau aku ni tok guru. Lalu kita pun tanya dia bab jinayat. Kita tanya dia bab jinayat. Dia kata aku ni orang alim, aku tak kata aku alim bab jinayat. Tapi kita yang majlis mantik, kita faham dia sebut orang alim, dia mesti alim semua ilmu. Dia tak aku sebut ni, macam dia kata aku alim parik. Kan? Ana faradi atau faraidi. Mana ana faradi ni aku orang alim parik. Orang tanya masalah jad ma'al ikhwah. Tu masalah penyembahiyah dalam ni parik lah. Dia kata masalah tu aku tak tahu tapi aku tak kata aku alim bab jad ni. Tu kata ni tak penyembahiyah. Tok guru tu sini tak penyembahiyah. Bila kamu kata kamu faraidi orang alim parik, kamu mesti boleh masalah jad. Contohlah. Kalau kamu sebut kamu ni tok guru, mesti kamu kena boleh segala jinayat, bab ibadat munakahat. Kamu mesti kena boleh. Dan kita pun tak boleh marah dah. Aku sebut aku tok guru, aku tak kata aku alim bab jual beli. Sebab kita faham dengan tadamun. Sebab bila kata alim, berilmu, ilmu ni tak ada. Ilmu jinayat, ilmu munakahat. Begitu. Dia kata mantik tu. Itu peranan mantik. Lepas tu bila orang boleh mantik, tu kata pada orang yang reti mantik, dia pandai mengetik. Dia pandai mentik. Siapa boleh mantik, pandai mentik. Mentik ni kritik lah, tik. Duk tik tik Siapa pandai mantik, dia boleh mentik. Dia pandai mengetik. Dia panggil mengetik. Pandai iktiraf, panggil kritik. Pandai mengkritik, dia panggil. Kita nak bangkah dia payah. Tu kadang orang kampung tu, tak mengaji mantik kan. Dia pun tak mengaji juga. Tapi bila cakap dia faham, ni bukan orang mantik. Kalau dah aku kata aku ni boleh lah. Macam dia kata kita sakit, doktor kata carilah makan sayur, dan sayur tu ada vitamin. Tu dia lah iltizam tu nanti. Jadi bila sebut tu, bila dalam satu lapas tadi ni mengandungi, kita faham salah satu daripada maknanya, dia panggil tadamun. Kalau kita faham dengan secara keseluruhan, dia panggil mutabaqah. Itu. Kalau tu. Itu tadamun. Wa alama yulazimu. Dan lapas yang menunjuk, ini wa yadullu alama yulazimu, atas sesuatu yang melazimi dia. Suatu yang melazimi. Dia akan mawudi'alah makna yang diwadak, yang dihantar fi zihni, pada zihin saja. Dia tidak ada pun makna itu di dalam lapas itu. Dia tidak ada kaitan. Dia panggil bil iltizam. Nama dia di dalam iltizam. Ataupun kalau definisi lain,
Dialah iltizam ni al-labzu dalu, lapas yang menunjuk ala amrin kharijin an maudu'ihi. Lapas yang menunjuk di atas luar daripada mauduk dia, daripada makna yang dihantar untuknya. Kalau kita kata insan, makna yang dihantar ialah hayawanun natik. Tapi bila kita sebut insan, luar daripada takrifan dia, luar daripada hakikat dia, itu dia panggil dilalah iltizam. Sebenarnya bila kita sebut apa? Bila sebut manusia, oh, pandai bawa kereta. Tu, pandai bawa kereta. Pandai bawa kereta tu bukan hakikat, bukanlah hakikat manusia. Tapi bila kita sebut manusia, oh, pandai bawa kereta lah. Mana ada binatang boleh bawa kereta? Jin pun tak boleh. Apa lagi lembu? Tu. Pandai menulis. Itu bukan hakikat manusia. Dia panggil sifat luaran. Tapi melazimi. Tak dapat tidak. Itu dia panggil dilalah iltizam. Contoh kalau kita baca kitab, kalau kita tauhid kan, kalau tauhid ni kadang kalau kita tengok sifat-sifat Rasul, ulama sebut sidik, tabligh, amanah. Sidik, tabligh, amanah. 3 ya. Ada kitab-kitab lain sidik, tabligh, amanah, tabligh. Sidik, tabligh, amanah dan patanah. Patanah tu bubuh patanah. Ada kitab patanah dia bang. Ada ustaz telefon saya. Ustaz, malam ni saya nak mengajar dah ni. Ada kitab saya nak baca ni, patanah tak ada. Macam mana, salah ke apa ustaz ni? Jatuh ke apa ni? Nak tambah ke apa ni? Muncul saya ketiga sikit. Kita salah tu kena tambah. Dia pun kata kitab ni salah. Kena tambah satu ni. Tok Syekh lupa. Jangan, bukan Tok Syekh lupa. Ada ulama awak masukkan patanah dengan jalan tasrih. Ada ulama tidak masukkan. Tapi dia awak masuk juga. Dengan dilalah iltizam, dengan iltizam. Bila Nabi ni sidik, tabligh, amanah, confirm patanah. Confirm tu, iltizam dia panggil. Dilalah iltizam. Lazim daripada Nabi ni sidik, tabligh, amanah, mesti dia patanah. Ni. Begitu juga, ni suka ya cerita mutabaqah dengan iltizam. Contoh sifat salbiah. Sifat salbiah. Payah sikit lah ni kan. Sifat salbiah. Sifat salbiah, sifat yang menunjuk di atas tenapi perkara yang tak layak. Bila kita sebut kita sifat salbiah, maknanya tidak ada perkara yang tak layak di sifat salbiah. Bila sebut kidam, makna tidak ada awal. Bila kita sebut bakok, tidak ada akhir. Tidak sifat salbiah. Bila sebut mukhalafah, ada belum masalah, tak menyamai. Jadi ada orang tanya, sifat lain pun begitu juga. Bila sebut kudrat, tak lemah. Iradat, tak lalai. Ilmu, tak jahil. Macam mana kidam, sedia, tak baharu. Bakok, tak binasa. Sama je. Ni mantik. Lepas tu ilmu ni, dia ada kait sama seni. Ilmu-ilmu lain. Makulat, bayan, badek, ma'ani, semua dia ada kait. Lepas tu Tok Pada'an ni, dia orang alim sungguh. Dia panggil ahli makul. Dia alim semua bidang. Lepas tu bila satu bila dia sebut, Allah, mantap dia panggil. Kemah. Kalau orang kita duk mengajar tauhid, kenapa ni nama salbiah? Kerana sifat ni menunjuk di atas perkara yang tak layak. Cara mudah cakap lah. Sifat lain, sifat ma'ani pun menolak lemah. Menunjuk perkara tak layak. Menapi lemah. Dan ilmu tidak jahil. Ada? Tidak, tak ada. Apa lagi? Cuma sifat salbiah ni dia menunjuk di atas ternapi dengan dilalah mutabaqah. Dia sebut salbiah terus kepada menunjuk atas perkara yang tak layak. Tu. Adapun sifat ma'ani, dia menunjuk di atas perkara yang tak ternapi, dia menolak juga perkara yang tak layak. Tapi bukan dengan mutabaqah. Sebab dia sifat ma'ani bila diwadak disebut, maknanya terkenal kepada di sifat itu. Bukan pada makna yang di sebalik itu. Dia tu. Cuma sifat ma'ani dia menunjuk di atas perkara yang tak layak. Makna kudrat juga memberitahu bahawa Tuhan tak lemah. Bukan dengan dalam mutabaqah, di dalam iltizam. Dengan iltizam. Iltizam ni di sebalik tu. Mana bila kita bahas
ma'ani, kudrat tu lagu mana kudrat, apakah takrifnya, apakah peranannya, baru kita faham, oh, tak lemah Tuhan. Iltizam sebalik tu. Tapi salbiah jangan kita faham dengan jalan iltizam. Bila kita sebut salbiah, terus kita faham, oh, sifat ni menolak perkara tak layak di Tuhan. Ni sukarlah ni, sukar sikit. Tapi kalau tak ni, jangan mengajar sifat, jangan mengajar tauhid kalau tak faham ni. Nanti saya nak tojoh. Ni salbiah. Kenapa makni tak lemah salbiah? Salbiah menolak perkara yang mustahil. Hak tak layak. Makni pun menolak perkara yang mustahil. Cuma salbiah, sifat ni dan Arab istiqmal, Arab guna dan Arab wadakkan lapan-lapan ni, menunjuk kata terus kepada makna yang makna tidak. Contoh kita kata apa? Bogel. Bogel tak berbaju. Bogel tak berbaju. Rompong tak berhidung. Mandul tak beranak. Lepas tu orang tak tanya, isteri saya mandul. Oh mandul, anak berapa? Dia mau kena tampah. Bila sebut mandul, tak beranak. Dia begitu. Kita pun, bila sebut satu lapas tadi, ada lapan-lapan yang kita wadak, kita istiqmal, ni ilmu wadak pula. Allah, ilmu wadak lain pula. Dia nak minta payah ilmu tu. Ilmu wadak boleh. Bawa mak kalau boleh baik dengan dia. Kalau Yusi boleh pegang dia. Masya Allah. Semua ilmu boleh ambil dia. Tapi, berat sikit lah nak faham dia tu. Memang berat lah. Dia bahasa lama. Tapi kalau lebih tangkap dia, ilmu wadak, ilmu apa, minta lah. Istiqaq. Dia satu lagi ilmu praktik. Praktikal mantik ni, dia nama ilmu bahsi wal munazarah. Ilmu jadal. Tu saya mengaji kat rumah habis. Dia kalau kita dah habis mantik, kita akan belajar ilmu bahsi wal munazarah atau ilmu jadal. Ilmu ni dah praktik mantik kita. Nak tanakut, nak lawan, nak akas, nak patah balik, nak patah percakapan khasam. Kita nak batal perkataan dia ada syarat-syarat dah. Dalam ilmu bahasa wal munazarah, dia mengajar kita cara nak berdebat. Dia panggil ilmu jadal. Itu kesimpulan daripada ilmu mantik. Lepas pada tu, dia kena belajar ilmu al-bahsu wal munazarah atau ilmu jadal. Lebih banyak ilmu lagi. Tapi Alhamdulillah Yusi tengok apa yang doktor sebut tadi. Masya Allah. Alhamdulillah boleh ambil faedah. Boleh ambil panggil guru, boleh datang. Kita manfaatkan ilmu. Dia maknanya kombinasi dengan ilmu universiti. Bukan kata ilmu universiti kurang tak. Bukan ilmu pondok tu lebih dari sudut ni, ilmu universiti lebih pada sudut. Jadi kita yang pondok, saya bahasa cemburu. Cemburu mana? Ilmu universiti ada dan dicampur dengan ilmu pondok. Masya Allah. Lebih hebat daripada budak pondok sendiri. Yang tak ada ilmu yang terkini. Budak pondok dia bukan ada buat kajian. Kajian-kajian dia tak ada. Tesis tak ada. Ada. Begitu juga kalau maknanya masing-masing kita bagi melengkapi kombinasi tu dengan ilmu tu. Itu paling baik. Saya pasal cemburu. Bila belajar universiti sambil belajar ilmu yang ada ni di universiti, ditambah pula dengan ilmu turas, Masya Allah mantap. Kalau faham lebih mantap daripada pelajar pondok. Tu. Ini mantap dia daripada pelajar pondok. Baik. Itu sebab sikit lah tentang mutabakah dan tadamun. Itu contoh sifat salbiah. Saya tak mahu nak pergi faham tu. Ni bukan belajar ilmu mantik, bukan ilmu tauhid. Salah satu contoh, bila orang tanya kenapa sifat ma'ani tak panggil sifat salbiah, sifat salbiah tak panggil dengan ma'ani, kenapa salbiah sahaja yang dipanggil sifat kidam bakok dengan salbiah? Padahal salbiah ni sifat yang menolak perkara tak layak. Ma'ani juga menolak perkara tak layak. Cuma ma'ani bila diwadak lapas ini, di istiqmal, dia bukan kepada mutabakah menunjuk pada kata memberitahu pada benda yang tidak ada. Tapi dia ada lapas-lapas yang bila kita sebut, dia diguna untuk terus kepada kita faham kepada tiada. Contohnya bogel tak berbaju, rompong tak berhidung. Apa lagi? Bubuh kan? Tak ada rambut depan ni. Bubuh dia panggil, orang Kelantan panggil. Tu dia panggil lapas-lapas ni mandul tak beranak. Apa lagi? Bujang. Bujang tak beristeri. Itu semua lapas-lapas ni bila disebut kita terus kepada faham tidak. Kepada makna tidak. Itu. Itu contoh. Jadi sifat ma'ani juga dia menapi sifat-sifat yang tak layak, cuma bukan dengan jalan mutabakah, dengan dilalah iltizam. Sifat salbiah dia dengan dalam mutabakah.
Bila sebut dah terus. Terus. Mana? Baru dia buat contoh. Kal insan. Insan fa'innahu yadul alal hayawatik. Insan menunjuk di atas haiwan yang bertutur. Bil mutabaqah dia betul. Saya dah cerita dah tadi. Saya nak laju. Wa ala ahadihima. Dan kalau dia menunjuk di atas salah satu daripada keduanya, mana? Haiwan atau natik. Kalau lepas tadi menunjuk ke atas salah satu, mana? Haiwan atau natik, dia panggil bitadammun. Bitadammun. Lepas tu kalau orang tanya, aku dengar macam ada seorang duk bercakap dalam bilik. Maknanya apa? Jangan kita tanya, kambing kah? Kambing kah? Ni tak nyemantik. Kita terus faham manusia. Sebab natik tu sifat manusia. Itu. Habis. Wa ala qabil ta'allum. Saya dah hurai tadi, saya tak mau cerita lah. Wa ala qabil ta'allum. Dan atas menerima belajar. Menerima belajar. Boleh belajar. Qabil ta'allum ni boleh belajar. Wa sina'atil kitabah. Pandai menulis. Ni, kalau lapas tadi menunjuk kepada insan, kita buat contoh insan. Yang lain pun kita boleh buat contoh dengan yang lain. Kalau dia menunjuk di atas boleh menerima ilmu, boleh menulis, dia menunjuk kepada lapas insan, bukan mutabaqah, bukan tadamun, iltizam. Sebab definisi insan bukanlah hayawanun natik qabilu ta'allum, tak. Qabil ta'allum tu faham saja. Contoh dia kata apa? Pandai bawa kereta. Insannya lah. Ada. Kalau kata pandai bawa kereta, jangan ditanya pula kambing siapa? Man. Dia berkait dengan manusia. Cuma, tapi dia bukan diri manusia. Pandai bawa kereta. Sebab bukan semua manusia pandai bawa kereta. Itu dia panggil qabilut ta'allum, boleh belajar. Wasina'atul kitabah, pandai menulis. Ini dia panggil bil iltizam, dilalah iltizam. Dengan jalan lazim. Dia dilalah ni boleh baca 3. Bitaslis dal, dilalah, dalalah, dulalah. Tu. Saat ni penting ada ustaz baca dalalah. Adalah 1 ribu dulalah. Mau pergi baca di tempat-tempat dulalah iltizam. Ini ustaz mana sesat ni? Tak boleh. Dilalah, dulalah, dalalah. Sebab tu kadang ada guru baca dilalah, ada dalalah, boleh. Taslisud dal. Boleh kita baca 3 wajah. Dilalah, dalalah, dulalah. Tapi dulalah jangan orang baca lah. Jangan pergi baca lah, naik orang lain. Kan? Kita duk bagi orang mengumpat pula. Padahal betul. Dulalah, dilalah, dalalah. Sina'ah. Pandai ni. Sina'ah ni pandai atau boleh. Berkemahiran. Summa habis. Summa labzu. Kemudian lapas. Lapas imam mufrad. Tapi dialah iltizam ni lah. Selalu diguna pakai oleh orang Arab. Dan Arab-Arab yang hebat-hebat selalu menggunakan dialah iltizam. Ini dia campur pula dengan ilmu bayan ni. Dia masuk bayan makni ni. Dia ada kait ilmu ni. Yang tu orang dulu dia mengaji habis. Bila mengaji tak habis, kita faham tak habis. Ni banyak ulama menggunakan Arab menggunakan dialah iltizam. Cukup banyak dalam Quran dan hadis, banyak menggunakan tarik dialah iltizam. Dengan kita guna dialah iltizam, dia panggil balaghah dia tinggi. Secara Arab kata apa? Tawilun najat. Tawilun najat. Rafi'ul imad. Kathirur ramad. Idza ma syata. Dia puji kawan dia. Dia kata apa? Tawilun najat. Panjang tali pedang dia. Tali pedang dia panjang. Rafiul imad. Tinggi tiang dia. Itu semua iltizam. Mana ada manusia dia tu tali pedang panjang. Dia nak beritahu tak, bila manusia orang dulu kalau tali pedang dia panjang, mak dia tahu kata dia tinggi. Kalau dia gantung di rumah dia, tali senapang panjang, itu makna tuan dia tinggi. Sebab apa? Bila dia tinggi, dia terpaksa kena panjangkan tali tu. Nampak? Dia terpaksa kena panjangkan tali tadi. Kalau kita tengok pendek, makna tuan dia rendah. Kemudian Rafi'ul imad. Tiang dia tinggi. Tiang dia tinggi apa mana? Kata ulama, tiang rumah dia.
Maknanya rumah dia mesti besar. Kalau kata kawan aku tu, oi, tali pedang dia panjang, tiang dia tinggi. Kan? Kita tak faham kok mana rumah aku tanya kawan hang biar abang rumah. Kan? Tu orang panggil iltizam. Itu dia panggil kinayah pula dalam ilmu bayan. Kan? Ilmu balaghah dia panggil lain pula. Tu dia kata tiang. Kata sebenarnya imat ni mana apa? Tinggi darjat dia. Bukan setakat dia tinggi dan dia memang martabat dia tinggi. Kasirur ramat. Banyak habu dapur di rumah. Habu dapur banyak di rumah. Dululah, sekarang bukan dah. Kan? Sekarang ni banyak tuang gas. Kenapa dia kata banyak habu dapur? Nak beritahu kata tuan ni pemurah. Dulu kan kalau dapur tu berasap saja, maknanya apa? Tuan ni pemurah, rajin beri makan. Rajin beri makan. Dia panggil kasir rahmat. Tu semua tu dia panggil bila dia menyifatkan benda ni kepada kawan dia, itu bukan dengan mutabakah kepada manusia, bukan tadamun kepada sesama manusia. Dia panggil iltizam sahaja. Tu. Itu salah satu contoh. Saya nak kau boleh mau faham. Kita jangan hanya belajar mantik. Jangan hanya teori saja, tak arti nak guna. Ulama buat ni supaya boleh diguna. Supaya boleh diguna. Summal labzu. Lapas imam mufrad. Ada kala mufrad. Mufrad ni apa dia? Tunggal. Apa dia? Wa huwal ladzi lapas yang la yuradu bil juz'i minhu, tak dikehendaki juzuk daripada lapas tadi, dilalatun. Tunjukkan ala juz'i maknahu, atas juzuk maknanya. Lapas yang tidak dikehendaki juzuk dia tadi menunjuk di atas juzuk makna lapas tadi. Apa makna? Lapas yang tidak menunjuk juzuknya ke atas juzuk makna dia. Contoh lapas Zaid. Zaidun. Zai, ya, dal. Lapas Zai itu saja tak ada makna. Ya tu tidak ada makna, dal tu tidak ada makna. Tapi Zaidun itu mufrad. Lapas mufrad. Tapi juzuk-juzuk dia kalau kita pisah-pisah tidak ada makna. Itu saja nak beritahu kita itu. Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Maknanya apa? Bila Zaidun, bila kita sebut Zaid, dia panggil zatun musyakhas, seorang yang tertentu. Tapi bila kita pisah Zail, ya, dan habis dululah. Dia tak tunjuklah di atas zat musyakhas. Itu dia panggil lapas mufrad. Ini semua ni, kenapa disebut ni? Ini semua nak menjadi tangga wasilah untuk kita faham nanti yang ke atas. Itu. Wa imma mu'allaf kal insan. Seperti lapas insan. Lapas insan menunjuk di atas hayawanatik. Tapi bila kita pisah-pisahkan alif, nun, sin, alif, nun, langsung tak menunjuk dan tak menunjuk kepada makna yang asal dia, iaitulah insan. Itu satu. Dia mufrad ni, hak yang tidak dikehendaki juzuk daripadanya itu menunjuk di atas juzuk makna, sama ada memang dia tidak ada juzuk langsung, dia memang tak ada juzuk. Contohnya apa? Qaf. Ataupun ra. Ra ni memang tak ada juzuk. Memang kita takkan faham makna dan memang dia tidak ada juzuk. Ra. Contohnya ra kan? Qaf. Itu. Sebagai nama. Ataupun dia ada juzuk. Tapi tidak ada makna. Tidak ada makna. Contoh. Kalau kita Zaid tu, zal, ya, dal lah. Tak ada makna. Ini tak ada makna. Ataupun dia ada juzuk. Contoh kalau kita Abdullah, namawi manusia. Dia ada juzuk tapi ada makna. Tapi makna tadi tak menunjuk ke atas dia. Macam Abdullah. Kita bagikan nama dia orang. Dia tidak, juzuk dia tidak ada makna. Sebab kita bagi nama dia dengan Abdullah. Apa juzuk Abdullah? Juzuk Abdullah, Abdun dan Allah. Itu juzuk Abdullah. Kalaulah dia menunjuk di atas makna, Abdullah yang nama Abdullah tu
mana Abdullah itulah hamba, Abdullah itu Tuhan. Sebab Abdun tu menunjuk dekat atas manusia. Allah tu menunjuk pada zat wajib wujud yang wajib ada. Tapi bila sebut Abdullah, bukan kita nak makna dah. Hanya sebagai alaman nama saja. Kalau tidak, boleh jadi kafir. Tapi kita tak apalah. Kita pun tahu nama dia kan. Kalau kita kosak, dia ni Abdullah, makna Abdun pun Abdun, Allah pun Allah, siap. Dekat dia ada makna hamba, dekat dia ada makna ketuhanan. Sudah. Itu dia bagi sebagai nama saja. Wa imam mu'allaf, ada kalanya mu'allaf. Mu'allaf ni murakkab. Dia bersusun. Wa huwa allazi la yakunu kadzalik. Lapas yang tidaklah ia kadzalik. Apa kadzalik? Tidak dikehendaki juzuknya menurut ke atas juzuk maknanya. La yakunu kadzalik. Mana? Dia lawan bagi mufrad lah. Kalau mufrad, dia tidak menunjuk juzuknya ke atas juzuk makna dia. Hak dia tak? Hak dia ni menunjuk. Apa dia? Ma dalla juz'uhu ala juz'i maknahu. Itu makna dia allazi la yakunu kadzalik. Ni ma dalla juz'uhu ala juz'i maknahu. Seperti kita kata karamil hijarah. Rami al-hijarah, orang yang melontarkan batu. Rami makna dia orang yang melontar. Hijarah maknanya ketul batu. Itu lebih mu'allaf, tersusun. Maknanya binaan lapas ini, susunan perkataan ini masing-masing ada makna. Ada makna, bukan nama tau. Kita panggil dengan ramil hijarah, orang yang melontar batu. Rami itu dia menunjuk di atas zat seseorang yang melontar, itu rami. Hijarah adalah jisim muayyan, nama bagi jisim yang tertentu. Di sini rami itu ada makna dia tersendiri, hijarah makna sendiri. Tetapi kalaulah seorang tadi nama dia rami hijarah, dia tak ada makna dah. Dia tak ada makna dah. Cuma rami hijarah ini bukan nama ni. Kita panggil dah ya rami hijarah. Kita panggil sebab kita tengok dia duduk melontar, kita kata ramil hijarah. Mana? Rami itu ada makna, hijarah tu ada makna yang tersendiri. Tapi kalau dia tu nama dia rami hijarah, memang tak ada makna dah. Memang tak ada, dia bukan tidak ada makna. Kalau ada makna, jadi silap lah. Macam Abdullah, kan? Walaupun Abdun tu ada makna, Allah tu ada makna tersendiri. Tapi bila dia diberi nama pada seseorang, Abdullah, kita tidak pandang pada makna dah. Kalau kita pandang pada makna, siap-siap jadi kafir. Sebab apa? Dialah hamba dan dialah Tuhan yang wajib disembah. Siap. Tapi ramin hijarah, orang yang melontar batu, rami itu ada makna dia, hijarah itu ada makna yang tersendiri. Rami ni zatun sabatalah ar-ramyu. Zat yang sabit baginya lontar. Ini orang yang melontar. Hijarah ni jisim muayyan, jisim yang tertentu. Wal mufrad. Habis. Itu juzuk. Wal mufradu. Dan lapas mufrad, pecahlah. Imma kulli, ada kala kulli. Lapas mufrad, kadang-kadang di umum. Ya. Di umum. Wa huwa allazi la yamna'u nafsu tasawuri mafhumihi min wuku'i syarikati fih. Lapas yang tidak menghalang diri gambaran tentang mafhumnya lapas tadi daripada berlaku perkongsian pihi pada lapas tadi. Maknanya bila kita sebut lapas tadi, bila kita faham menggambarkan kita faham tentang lapas tadi, maknanya dia tidak menghalang daripada yang lain berkongsi di bawah dia. Contoh kal insan, seperti manusia. Lapas insan, dia tidak menghalang daripada Karim tumpang di bawah dia. Di bawah insan tadi ada Mahmud, ada Aisyah, ada Khadijah, ada Zaid. Itu dia panggil lapas insan. Insan ni dia panggil mufrad, kemudian kulli. dia tunggal, lagi pula dia kulli, umum. Sebab ada di bawahnya afrad dia panggil.
Insan di bawah dia afrad. Afrad ni juzuk-juzuk. Individu ada di bawah dia. Mana insan di bawah dia Karim, Mahmud, Qasim. Buah nama-nama orang yang lain. Itu dia panggil lapas kulli. Contoh kita kata ilah lah. Al-ilah tu dia umum. Lapas mufrad lagi kulli. Di bawah dia maknanya memberi faham syarikat. Mana ilah ni tiap-tiap Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tiap-tiap Tuhan. Bukan Tuhan. Tiap-tiap Tuhan yang disembah dengan sebenar. Itu dia panggil ilah. Sebab tu bila kita sebut la ilaha, tiada Tuhan, bukan Tuhan lawak-lawak. Tuhan yang betul selain daripada Allah. Baru kita asingkan Allah tu daripada ilah tadi. Tapi oleh kerana ilah tu Tuhan yang umum, terpaksa kita kena illallah. Terpaksa kita kena sebut illallah. Sebab ilah tu lapas mufrad yang kulli, yang umum. Yang tak menghalang daripada kita mentasawurkan mafhum kefahaman kita terhadap ilah itu daripada berlaku perkongsian yang lain. Berkongsi Tuhan-Tuhan yang lain di dalam lapas tadi. Macam Karim, Mahmud, Aisyah berkongsi dia bawa insan. Itu. Ini boleh bawa kepada tauhid. Bila sebut ilah, Tuhan ni sebenar. Sebab tu jangan kita kata napi ni Tuhan yang bohong-bohong. Bukan kita duk tolak Tuhan main-main. Duk tolak apa Tuhan main-main. Bukan kita duk tolak berhala, bukan. Bahkan kata ulama, boleh rosak akidah bila kita niat tiada Tuhan tu ialah berhala-berhala yang tu. Itu bukan Tuhan. Sebab ilah ni apa mafhum dia? Itu kau punya definisi. Itu mantik. Ilah tu apa dia? Kullu ma'bud bihaqqin. Tiap-tiap Tuhan ni semua dengan sebenar. Itu ilah. Yang kita nak tolak Tuhan yang sebenar. Lalu orang kata, bila mana ada Tuhan yang sebenar daripada Allah, tapi oleh kerana Nabi sebut la ilaha illallah dan ilah itu lapah yang umum, terpaksa kita kena illa asingkan. Tu. Sebab tu istisna tu dia panggil istisna muttasil. Kan? Bukan istisna munqati'. Munqati' pula dah, kan? Nah. Kita nak kecualikan Allah tu daripada kalangan tuhan-tuhan yang sebenar yang kalau ada. Kalau kita apa tak? Kita nafi ni Tuhan-Tuhan yang Tuhan-Tuhan bukan Tuhan. So, dia seolah macam istisna munqati'. Tahu apa dia? Tiada kambing melainkan Karim. Dia katakan tiada manusia melainkan Karim. Tu betul. Karim tu daripada kalangan manusia. Kita nak nafikan Allah daripada ilah, dia mesti ilah tu daripada Tuhan-Tuhan yang sebenar juga. Faham? Ni ulama bahas pula istisna tu muttasil atau munqati'. Itu saya pesan. Kalau kita bahasa payah hasil cerita ni, kita kena ingat betapa tingginya ilmu orang dulu. Bukan saya. Kalau tak faham itu tak apalah. Betapa payahnya ilmu ni. Betapa lagu mana ulama-ulama dulu aku nak faham, ustaz macam saya ni yang tak tahu ilmu mana, tak apa tak boleh faham. Tu koda tu tak apa dah. Balik dapat pahala dah. Rupanya ilmu ni payah. Saya mujur kadang tahu. Kalau dia balik, rupanya payah nak ilmu ni. Baru kamu tahu. Yang kamu dulu nak iktiraf Syekh Daud, nak iktiraf Imam Suyuti, Imam Syafi'i, ilmu hang tak sampai. Ustaz yang hang nak mengaji tak sampai lagi. Macam saya ni, sikit tek kuku. Kan? Tek kuku je Imam Syafi'i. Lagi mana kita nak petikai, nak bahas kalam-kalam ulama dulu? Allahu Akbar. Itu salah satu ilmu dah kalau kita dapat faham hari ni. Payahnya nak pecah kepala. Kan? Baru dia tahu. Tak apa dah. Tu. Dapat tu tak apa dah. Ni bukan huraian betul lagi ni. Main-main baru main-main. Baik. Habis. Wa seperti tu kat lapar haiwan. Lapar haiwan di bawah dia insan, di bawah dia apa dia? Bakar, di bawah dia hisan, kuda. Begitu juga. Begitu kat bintang. Bintang an-najm. Najm di bawah dia apa dia? Masuklah bumi, masuklah zuhal, mushtari, masuk dalam kalimah najm. Begitu al-ilah. Wa imma juz'iyun. Siapa kata ilmu tak ada kena? Itu saya suka ilmu dipraktik. Sebab tu dia bawa Mak Mawi ni, dia kelebihan dia
Guru lain pun baca mantik. Tapi Muhammad Mawi ni, dia kelebihan dia boleh guna ilmu ni. Praktikal dia. Ni kelebihan Muhammad Mawi lah. Kali Patani semua orang kenal lah. Dia kalau dia baca mantik, dia tak sedap macam guru lain. Di nisbah menghurai lapas tadi, nahunya sebagainya. Tapi dia kelebihan dia praktik. Kalau dia baca tafsir ni, kalau dia baca tafsir hadis, masya-Allah. Saya mengaji 7 tahun. 7 tahun mengaji tafsir setiap malam 3 juzuk khatam. Ada 1 juzuk lagi jalan lain. 7 tahun. Lepas tu 8 tahun lepas tu saya dah pergi Syria, 2 tahun tu tak khatam lagi jalan lain tadi. Makna dia baca 5 tahun tafsir jalan lain. Dia baca tu pecah. Masuk bayan, badek, ma'ani. Tu kelebihan Muhammad ni. Tapi kalau dia baca memang payah faham. Tapi kalau dia baca tafsir, kita nampak. Guru lain pun, guru saya, Tok Yesu Jahar. Tu orang alim mantik juga. Dia kata kalau bab ni dia kata bawa mak dia kata. Bab tatbik dia kata. Tatbik bawa mak dia kata. Tapi kalau mengaji mantik nak segi huraian sedap Yesu Jahar ni. Domain dia semua kemah. Tapi tatbik dia tak pandai. Muhammad kan dia baca dalam tafsir. Ada kalimah lau ni siap lah. Ni kias istisna'i. Bawah dia masuk kok bayan badek, isti'arah makniyah, musarrah, dia sebut habis. Diingatlah tu. Hak tu kelebihan. 8 tahun tak habis jalan lain. Baca tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam tu tak habis jalan lain 8 tahun. Kita baca jalan juga, jalan lain. Dia bawa kok jalan lain. Bukan jalan lain, jalan lain. Ni kelebihan guru kita. Kita kena bangga ni rumpun-rumpun Melayu. Ulama Melayu kita bukan kurang hebat lah. Jangan buat main. Kita kadang-kadang faham nampak keling sebelah mata ulama-ulama Melayu kita. Kita kena naik di samping kita memuliakan ulama Arab yang datang, para habib. Kita kena mulia juga ulama kita. Kadang-kadang kita berat sebelah. Kan? Bila ni Tok Guru, nu datang, kita ketepikan Tok Guru. Guru kita, orang Melayu kita. Hebat. Pada Masya-Allah. Masya-Allah. Syekh Ahmad Batani, Syekh Daud. Mereka ni yang menaikkan nama orang Jawi, orang Jawa kita di Mekah. Itu. Tok kenali begitu juga. Kita jangan berat sebelah. Habis. Wa imma juz'i. Adakala juz'i? Wa huwa alladhi yam'u nafsu tasawwur mafhumi min zalik. Lapas yang menegah diri kita menggambarkan mafhumnya itu min zalika daripada wuku'in syarikah. Min zalika wuku'in syarikah daripada berlaku perkongsian. Apa makna? Lapas ni bila kita sebut, kita tak akan faham ada yang lain kongsi di bawah dia. Contoh apa dia? Karim bin Mahmud. Karim tak ada orang lain lah. Takkan di bawah Karim Mahmud tumpang juga. Bila sebut Karim ada Mahmud, ada Khadijah. Tak. Karim lah. Tapi bila sebut manusia, di bawah ada Karim, di bawah ada Mahmud. Tapi bila sebut Karim lah. Jangan pula ulama mati terpaksa kedua. Jangan pula hak nama kebetulan kata Karim tu ramai. Kan? Tak. Karim zatun musyakhas, individu yang tertentu. Kan? Lepas tu saya sebut Karim bin Mahmud. Tadi kan sebut Karim, Karim ramai ustaz. Kan? Tadi payah pula Karim bin Mahmud bukan seorang ustaz. Sudah. Karim bin Mahmud bin Johan. Ada lagi ustaz? Tak apa. Bin Salman. Ada lagi? Tak ada dah. Tu. Payah kan? Tak sekira lah hak nama, hak kebetulan tu. Bila sebut Zaid, Qasim, ustaz pun kalau dia kenal seorang tu yang nama Qasim. Kalau dia panggil, hey Qasim, takkan dia panggil segala Qasim yang ada. Qasim hak dia faham lah. Tiba-tiba Qasim bangun. Oh, bukan kamu. Qasim lain. Itu dah. Mati kalau faham sonok. Faham boleh ketik. Cik nak hari ni boleh faham itu tak apa dah. Lepas tu saya baca laju maaf tu kan. Sebab terjemahan pun ada jual. Dah hak baris pun ada tulis. Lepas tu saya laju-laju sikit. Saya pun hak game pondok dia mungkin agak berasa saya laju lah. Kita pun tak mau baca cara pondok duduk Iraq pun saya tak mau. Saya nak bagi duduk pertengahan. Saya nak aku boleh faham. Oh ini peranan mantik. Syukur saya. Hari ni tak ini rupanya mantik. Tu dah. Kan? Oh ini rupanya guna. Rupanya mantik duduk ada pada kita selalu.
Memang duk ada pada kita. Kita duk cakap mantik sebenarnya. Cuma nama tak ada. Kan? Kalau nama dia kawan dia Khadijah. Khadijah macam mana? Khadijah jahat. Dia nak kata jahat bukan ikut suka nak kata jahat. Dia tasawur dulu. Khadijah jahat. Otomatik main. Krak. Apa dia? Khadijah pernah mencuri duit aku. Bila tanya tu, Khadijah jahat. Soalan dia kata apa? Khadijah pernah mencuri duit aku. Setiap yang pernah mencuri duit aku, jahat. Khadijah jahat. Dia gitu. Macam kita tak, arak haram. Arak haram. Kenapa haram? Arak itu mabuk. Siap mabuk tu haram. Arak itu haram. Itu nanti. Kita bukan terus kata, arak haram. Kenapa? Tak tahu. Ini tak boleh. Sebab tu kita tanya, kawan kamu Qasim tu, Qasim bagus. Dia kata bagus tu nanti je. Dia buang dah kau dia. Bila kata bagus tu, dia akan tengok. Qasim ni mana? Dia otomatik dia otak dah. Mana? Karim, dia ingat pergi masjid. Subuh-subuh pergi masjid. Karim bagus. Kenapa? Karim selalu pergi masjid. Setiap pergi masjid, bagus. Karim bagus. Ni mantik. Dia ilmu dulu ni, dia semua ilmu dulu ada. Cuma nama tak ada. Nama dia tak ada. Dia tak ada nama. Tak diberi nama. Dan tidak ditadwin. Tadbik. Tidak dijadikan dia satu ilmu yang asing. Zaman Nabi, ilmu tauhid ada. Tapi dia tak panggil ilmu tauhid sifat 20. Nabi mengajar tauhid. Tapi tak ditadwin, tak dijadikan dia satu ilmu. Itu saja. Dan tak diberi nama. Zaman sebelum, zaman Nabi, ilmu tasawuf ada. Tasawuf ada. Cuma nama ilmu tasawuf ada. Tasawuf memang ada. Zuhud, zahid, semua sahabat ada. Sifat-sifat mazmumah semua mereka buang. Ini dia tasawuf. Cuma masa tu, dia tidak dijadikan satu ilmu. Itu saja. Nanti kena faham tu. Baik. Kazaidin alaman. Alaman ni nama lah. Bukan alaman ini la masdaran. Bukan kita lihat di masdar. Karena masdar ilmu ni. Kalau ilmu ni. Dia kata alaman ni nama lah. Takut Zaid tu kita faham. Zaid tu masdar. Kan? Kalau Zaid tu masdar. Ziyadah. Ziyadah ni banyak. Dia panggil kulli pula tadi. Dia bukan juz'i dah. Kulli pula. Wal kulli. Allah dia pecah ni. Siapa kreatif dia tolong buat lah. Dia pecah. Dia buat balik. Buat rajah lah. Wal kulli. Kulli pula ada dua. Imma zati. Ada kala zati. Wa huwa allazi kulli yang yadkhulu fi haqiqati juz'iyati. Dia masuk di bawah hakikat juzuknya. Allazi kulli yadkhulu yang masuk fi haqiqati juz'iyatihi. Juzuknya ataupun dia panggil afradnya afrad allazi ataupun kulli tadi. Baik, contohnya kal hayawan. Kal hayawan bin nisbati ilal insan wal faras. Hayawan dengan kita nisbah kepada insan dan faras. Hayawan ni panggil kulli. Kulli ni umum. Sebab apa? Sebab di bawah dia ada juz'iyat atau dia panggil afrad. Mana di bawah insan ada karim. Ada tak? Hayawan, kita ambil hayawan. Hayawan dia panggil kulli. Sebab di bawahnya masuk segala hakikat juz'iyat. Di bawah dia. Hakikat juzuk-juzuk dan afrad. Di bawah hayawan, di bawah dia insan. Di bawah dia paras kuda. Di bawah dia al-arnabu arnab. Di bawah dia jamus, kerbau dan sebagainya. Jadi hayawan itu dia panggil kulli, umum. Di bawah dia panggil ada hakikat juz'iyat yang tersendiri di bawah dia. Macam kita kata pawakih. Itu dia panggil kulli. Di bawah dia apa dah? Rambutan, durian, manggis dan sebagainya. Itu dia panggil kulli. Ini semua asas untuk kita faham pada ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita tak faham lapas, tak faham yang lain. Kena faham lapas dulu. Sebab tu kadang-kadang kita tak faham lapas. Bila kita tak faham lapas, kita tak akan faham yang lain. Sebab lapas ni pergi tasawur. Dia lapas-lapas mufrad ni, dia pergi tasawur. Kita nak tasdik, kita nak hukum, kita kena perlu tahu lapas. Kena faham lapas tu dulu. Tu. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawuri. Kita nak hukum satu, tercabang daripada selepas kita tasawur menggambarkan dia hakikat dia sebenar. Itu yang ulama mantik guna, kena tahu takrif dia, takrif dan mestilah jamik dan manik. Itu mantik. Itu yang Imam Ghazali kata, man la ma'rifata ilmu mantik, siapa yang tidak tahu ilmu mantik,
La siqata bi ilmi. Tak dipercaya ilmu dia. Ilmu dia tak kemah. Ilmu dia tak mantap. Imam tadi sebut. Tu. Sini tak boleh saya baca sekali sebab nanti kita akan faham nanti lepas pada tajuk yang kemudian pada ni. Jadi hayawan masuk di dalamnya insan, masuk di bawah dia lagi paras, begitu. Wa imma aradiyun. Ada kalanya aradi. Wa huwa allazi yukhalifuhu. Kulli yang menyalahi. Kulli tadi tadi mana ada menyalahi zati lah ni. Wa huwa allazi yukhalifuhu. Kulli yang menyalahi zati. Hu tu domir kepada zati. Apa maksud? Tidak masuk di bawahnya hakikat juz'iyat. Tak masuk di bawahnya hakikat sesuatu. Contoh kadhahik. Dhahik bin nisbati ilal insan, ketawa dengan nisbah kepada manusia. Dhahik itu dia keluar daripada hakikat insan. Dhahik dia keluar daripada hakikat insan. Dia bukan hakikat insan. Dia aradi ni atau kita buat takrif la yadkhulu fi haqiqati juz'iyatihi. Allazi la yadkhulu fi haqiqati juz'iyatihi. Suatu yang tak masuk dalam hakikat juzuknya. Macam ketawa. Ketawa tu keluar daripada hakikat insan. Habis. Ni pun nanti kita akan faham selepas pada ni. Wazati. Ni pecahan-pecahan dia tu. Berapa pecah tu? Daripada lapas yang pertama, pecah-pecah dia begitu. Wazati imma makulun. Fi jawabi ma huwa. Bihasabi syarikati al-mahdati. Ada kalanya makul. Makul ni salihun li ayyuhmalah. Boleh diihtimalkan. Itu kita cemuh secara luawi yang dikatakan. Kalau ikut makna makul ni, kalau ikut makna aja mahmulun ataupun salihun li ayyuhmala. Perkataan yang sah kita tanggungkan, ihtimalkan bi jawabi ma huwa bihasabi syarikati al-mahdah, dengan berdasarkan syarikat perkongsian yang semata-mata yang tak bercampur. Contoh kal hayawan bin nisbati ilal insan wal paras. Hayawan dengan nisbah kepada insan dan kuda. Maka hayawan tu dipanggil zati. Sebab dia tu perkataan yang boleh kita katakan jawab tentang mahwa. Hayawan ni sebab dia menunjuk di atas hakikat. Mahwa insan hayawan. Tu. Tu kita nak tanya tentang mahwa. Tanya tentang mahwa ni, tanya tentang hakikat sesuatu. Jangan kita tanya mahwa, kita nak tanya tentang sifat. Sebab tu kalau orang tanya, apakah itu insan? Kita akan jawab hakikat. Kita tak jawab, apakah itu insan? Insan tu boleh belajar. Tak boleh. Kalau ditanya apakah, kena jawab hakikat insan. Mana? Manusia. Yang boleh berfikir. Natik ni kata ulama, boleh berfikir. Atau bertutur pun tak ada masalah lah. Natik bertutur pun tak apa. Sebab mantik ni daripada masdar mimi daripada an-nutuk. Ada katanya masdar mimi daripada nutuk. Katanya nutuk di mana al-faham. Faham. Al-fikir. Berfikir. Wa huwa hayawan al-jinsu. Jenis dia panggil. Dia panggil jenis. Dipanggil dengan jenis. Nanti saya tulis. Ni saya terpaksa kena tulis di sana nanti lepas pada ni. Jadi hayawan tu dia panggil zati. Dia panggil mufrad zati. Sebab di bawah dia ada syarikat. Dan dia disoal tentang mahwa. Dia menjelaskan tentang hakikat sesuatu. Sebab tu bila kita nak sebut insan, kena sebut hayawan. Bila kita sebut
lembu kena sebut haiwan di depan dia. Bila kita sebut zirafah, kena sebut haiwan di depan dia. Sebab itu dia panggil jenis. Jenis bagi setiap yang bernyawa perlu disebut dengan haiwan. Cuma haiwan ni dia umum lah. Dia umum. Bila lembu pun haiwan, manusia pun haiwan, terpaksa kena datangkan pasal. Itu nanti. Itu dia panggil kuliah yang 5. Jenis, pasal. Pasal ni lah satu sifat yang bila kita sebut dia memisahkan daripada yang lain berkongsi. Bila kita sebut manusia ialah haiwan, maka berkongsilah lembu, kuda masuk dalam tu. Bila kita sebut manusia haiwan, tiba-tiba lembu duduk sebelah kita, kambing duduk sebelah kita. Kita nak marah lembu, kambing tak boleh. Sebab manusia tu haiwan, aku haiwan juga. Nanti lari habis lah. Lari, kambing pun pergi. Pergi sambil berak. Babah nanti aku tak masuk lah. Itu. Sebab tu ini pentingnya takrif dia panggil, takrif. Kita nak takrif, mestilah takrif tu tepat. Takrif tu mesti masuk sekalian afrad mu'arraf. Kalau kita nak takrif, definisikan kambing, mesti semua kambing masuk dalam tu. Jangan terkeluar walaupun satu jenis kambing pun dalam takrif tu. Dan itu dia perlu ketat. Makna dia perlu umum. Dia perlu kena buka. Supaya segala jenis kambing masuk dalam takrif tu. Tapi bila dia terbuka, jangan buka sangat. Bila buka nanti lembu masuk. Dia kena ketat sikit. Tu kita kata takrif ni lah ulama fokusnya. Dia kena ketat sikit. Ketat mana? Supaya jangan ada yang afrad mu'arraf yang bukan daripada kategori takrif itu masuk dalam dia. Contoh kita apa? Kambing, manusia, haiwan yang berkaki 2. Masuk ayam lah tu. Ayam masuk. Tak pasal je itik masuk. Bagi 4. Payah juga. Tu kata peranan mati. Dia kena luah, tapi luah jangan sampai. Kita tak boleh kata kambing binatang yang berbulu lurus. Tu kambing yang binatang yang bertanduk. Tu kambing ni binatang yang berjanggut. Tak masuk kambing yang tak ada janggut. Dan masuk pula ustaz. Kambing haiwan, ya ustaz haiwan. Yang berjanggut, ustaz masuk. Dan dalam tu tak masuk pula kambing yang tak berjanggut. Ada kambing yang tak ada janggut. Apa ya? Atau kambing seekor binatang, ya betul dah. Yang berbulu kerinting. Tak masuk kambing kampung. Kambing kampung marah. Kami pun kambing juga. Yang menuntut hak kami. Inilah mantik dia mikir lagu mana bila kita nak buat satu definisi takrif, kau syarah mesti kejap. Mesti kejap mantap. Kalau tak belajar mantik, kita nak buat takrif tak kejap. Ni baru kita faham. Habis tu Imam Ghazali kata la siqata bi ilmi. Tak boleh percaya ilmu dia. Ilmu dia tak kukuh, tak kejap. Sikit lagi lah. Wa yursamu, dan dibuat takrif dengan rasam. Yursamu ni wa yu'arrafu birrasmi. Dibuat takrif dengan rasam. Takrif rasam ni nanti kita akan belajar nanti. Takrif ada dengan had, ada dengan rasam. Takrif rasam ni dia agak umum sikit takrif ni. Takrif dengan had ni lebih takrif dengan hakikat. Kita datangkan jenis yang qarib, pasal yang qarib. Kalau rasam ni kita datangkan dengan jenis yang qarib, tapi pasal dia baik jauh sikit. Nantilah rasam ni nanti. Bi annahu kulliyun. Jadi mana apa? Takrif zati ini ataupun takrif jenis ni. Takrif jenis ni wa yursamu, dan ditakrifkan jenis daga domain yursamu. Bi annahu kulliyun, kulli umum, makulun yang dikatakan ataupun yang ditanggungkan, mahmul atau soleh yang boleh terkena ala kasirin atas ramai. Tapi ramai tadi mukhtalifin, yang berlainan bil haqaiq, yang berbeza-beza hakikat. Berbeza-beza hakikat fi jawabi ma huwa, dia terjatuh di dalam jawab tentang soalan ma huwa.
Kita nak jawab tentang dia, kena jawab dengan, kita nak jawab dia tu, jawab daripada soalan ma huwa. Ni, haiwan ni, contoh haiwan dia panggil jenis. Haiwan ni, dia terkena kepada yang ramai-ramai. Kasir ni, anwa'. Segala bagai kategori yang banyak daripada binatang-binatang yang mukhtalifin, yang berlainan bil haqa'iq, berlainan ta'rif, berlainan hakikat. Contoh mana? Insan, hakikat dia lain. Lembu, hakikat dia lain. Itu haqa'iq. Kambing, hakikat dia lain. Tapi istimewanya haiwan di bawah dia terkena kepada yang banyak-banyak. Yang banyak-banyak ini berlainan hakikat. Di bawah dia insan. Apa dia lagi? Lembu, baqarah, ghanam, kambing. Itu dia. Dan dia disoal tentang ma huwa. Kan? Ma huwal insan, insan haiwan. Kita nak jawab dia, mesti jawab daripada jawapan daripada ma huwa. Bila ditanya ma huwa, kena jawab haiwan. Ma huwa insan, haiwan. Tak boleh kita ma huwa insan, kita jawab yang lain daripada hakikat. Ini seseorang tadi. Dia kasirin ni ulama bahas. Kalimah kasirin jamak daripada kasir. Jamak daripada kasir. Kalau kasir tu maknanya ramai, buat apa bubuh kasirin? Makna dia banyak dah. Tapi ni panggil istilah ulama mantik. Istilah ulama mantik. Lepas tu ikut pendapat ulama muhakkikin, hadzal jama' laisa bisahih. Kita jamakkan kalimah kasir dengan kasirin tak betul. Tapi min haisul lughah, dari sudut pandangan bahasa lughah. Cuma dia panggil innama huwa min musamahati ahlil fan. Dia termasuk dalam kategori musamahat ahlil fan. Maknanya ahli fan buat mudah-mudah buat satu istilah. Dia panggil kasirin. Tapi kalau kita tak akan jumpa kalimah kasirin ni dalam lain pada ilmu mantik. Tak boleh kita buat, oh kasirin, annas, kasirin tak boleh. Annas, kasirun, jarang orang guna. Kasir, itu cukup, banyak, itulah. Tak payah guna kasirin. Sebab kasir tu makna banyak dah. Tapi dia panggil ni istilah musamahat al-fan. Mereka guna. Jadi tak boleh kita nak balah. Kita nak balah tentang istilah tak boleh. Itu istilah mereka dah. Yang kadang-kadang kita tak jumpa di lain. Tapi kadang-kadang istilah tu jadi popular. Walaupun asalnya bukan. Asalnya bukan. Asalnya bukan begitu diistikmal. Contohnya zaujah. Kan? Zaujah ni bukan, sebenarnya bukan. Isteri tu zauj, suami tu zauj. Dia panggil pasangan. Dia panggil pasangan. Zauj ni pasangan. Kalau suami saya, isteri tak ada, tak panggil zauj. Isteri saya tak ada suami, tak panggil zauj. Kan? Ana zaujah. Aina zauj? La, maafi. Aku tak kahwin lagi. Lastu mutazawish. Aku tak kahwin. Macam mana kamu kata hang isteri? Hang suami tak ada. Tapi ulama paraik lah jadi ini zaujah. Ini perempuan. Supaya nak bagi mudah. Dia antara zauj dengan zaujah nak bagi pesaka. Ini zauj, ini zaujah. Itu ya. Macam kalimah al-farju lah. Kalimah farash. Asalnya kemaluan lelaki perempuan sama je. Tapi ulama fiqh jadi asing. Sebut jadi farah tu zakar. Itu saja. Kita berhenti sebentar. Kita nak berhenti berapa minit ni? 5 minit? 15 minit. Kita berhenti sebentar, tarik nafas. InsyaAllah nanti kita akan sambung pula. InsyaAllah. Wallahualam.